Slow, 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 slow. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Welcome back channel to my guys. Hari ni kita nak layan KKIC stage 2 ke stage 1 pun aku tak tahu lah diorang panggil. Aku panggil Bukit Hantu je. Tapi aku nak start daripada jalan dalam lah. Aku tak nak start daripada awal-awal tu dekat masjid tu kan. Aku saja nak jalan kampung. Ada orang minta bawa jalan-jalan kampung tak sebenarnya. So aku start daripada belakang lah, senang sikit kan. So siapa yang tak tahu ni ke arah, aku rasa korang tahu juga ini jalan-jalan yang banyak orang buat. Dalam ni banyak lah homestay, chalet ataupun dewan untuk orang buat wedding ke apa kan. So famous tempat ni. Takkanlah korang tak tahu. Sungai pun banyak kat dalam ni. Tempat hiking pun ada Gunung Nuang kan. So mostly orang tahu lah jalan ni. So Langat famous kot. So hari ni berbekalkan jaket dan juga glove full. Tak ada nak memantai pun, cuba santai-santai je. Tapi kali ni serius guys, aku tak tipu lah. Memang santai betul lah. Aku takut lah. Sini kalau tak ada highway tu, yang highway EKVE tu, memang jam baik. Tapi disebabkan dah ada highway EKVE tu, jalan luar tu agak lengang sikit lah. Oh yo, ada Iron Man. So ni area dusun tua lah. Tu ada sungai kan. Tapi semalam hujan lebat juga. Area belah-belah dalam sana banjir. Tapi kat sini macam tak ada tanda-tanda nampak air naik pun. Sini antara kawasan yang banjir besar dulu, kalau korang ingat lah, 2000 berapa belas dah, 2019, 2020 macam tu lah. Yang banjir besar gila tu. So sinilah dia areanya. Sini banyak simpang kan geng, hati-hati sikit. Sebab satu jalan besar ni kan, bahaya. Dan jalan pun kecil. Alamak, tak masuk kanan pula. Kita relax je. Kereta banyak, kita relax. Kita bagi panas-panas saya dulu. Allahu Akbar. Slow, 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 slow. Sialah. Aduh. Ambil masa aku, Mat. Kambing ni kita. Belakang aku pun basah agak ni. Tak apalah, rezeki. Mandi lupa air. Basah babe. Aku tengah borak apa tadi tak tahu. Lupa dah.
Apa aku punya bonnet belakang ni dah lembut dah. Okey, kat sini kita masuk kanan. Sini ada pekan lah. Pekan apa ni aku dah lupa nama dia. Pekan Batu 18 tu, tak silap lah. So kita masuk sini. Korang boleh lah layan jalan-jalan kampung sikit. Sini semua nak menghala ke Sungai Lui lah. Sini pun dulu banjir besar juga, teruk. Kalau korang ingat ada satu video viral, ada gambar tangga je tinggal rumah makcik tu. Dekat depan tu aja lagi. Tak silap aku lah, saya ingat aku lah. Aku dah tak ingat dah. Sebab dulu masa banjir besar tu aku jalan-jalan juga sini dalam lah, tengok keadaan kan. Aku dah tak ingat lah mana rumah dia. Dia belah-belah kanan ni je. Sini ke Bukan sini. Tak ingat lah. Ui, baik. Bahaya. Tu tangga tu, nampak? Tangga tu. Tu viral dulu kan. Kesian rumah makcik tu habis hanyut semua. Tinggal tangga je. Aku pun tak tahu lah apa jadi. Mungkin dah ada tempat baru ke, duduk ke, harap-harapnya lah. Sini berpasir sikit, hati-hati geng. Tak boleh nak membantai sangat, nampak ni ha. Pasir. Bahaya bang. Tengok dulu. Nampak tayar depan berjalan tu. Rasa geli-geli. Santai. Ni baru lepas hujan lebat ni. Dia kalau lama tak hujan, jalan tak macam ni lah. Dia slightly kering kan. Ni kau ada nampak pasir-pasir kat tengah-tengah tu, maksudnya baru lepas hujan lah. Ni nampak ni basah lagi. Jalan pun tak berapa cantik. Buat paranormal best tu. Dalam kamera nampak beria kan. Seram pada tepi jalan dia. Tapi sini malam pun boleh tahan seram juga. Aku pernah juga jalan malam sini. Best kalau duduk sini kan, sejuk. Cuma tu lah, banjir je lah masalah ni. Kalau hujan lebat lama sikit kan, dah mula rasa macam risau kan. Tu lah. Tapi ada satu tempat yang kat sini tak kena pun. CBR 500. Dulu tes suruh rendah aku main bola tu kat sekolah ni. Ada satu sekolah depan ni. Ni ha. Dia ingat tu zaman dulu.
dah 6 dah padang ni. Allah, sedihnya. Dah tak ada orang main. Ada geng motor di situ. Nak pergi Sungai Gamai ke? Bukan Sungai Gamai dah tutup ke? Oh, ramai babe. Mari kita join. Seronoknya. There was a time I like this lah bro. Nice. Exhaust semua open tu. Ay. Tenang jalan kampung kan. Tak ada sibuk-sibuk kereta banyak, tak ada. Tapi tak silap aku, kalau zaman-zaman orang cycling dulu memang meriah lah sini. Aku tak tahu lah sekarang ni diorang hype lagi tak cycling dekat Bukit Hantu tu. Ada je aku rasa. Tapi macam tak semacam dulu lah. Dulu ramai gila babe. Dulu KKI sini port kereta tu. Kereta yang selalu main sini. Motor ada juga player dia. Cuma dia tak se-hype macam apa, BJIC lah. Oh, jalan basah tu. Baik. Slow. Kotor lah motor aku. Memang dah kotor dah pun. Ni nampak ada rumah besar ni. Ni mesti semua set dah pencen ni kan, duduk sini kan. Tak nak pening-pening lah. Tapi tu lah, internet kena ada lah geng. Internet tak ada, aduh hai, pisang lah. Takkan nak bercucuk tanam je. Tak tahulah, mungkin dah tua aku pun suka bercucuk tanam daripada gadget-gadget ni semua kan. I don't know man. Okay, kita dah sampai. Ini aku tak tahulah orang panggil stage apa ke, stage 2 ke, stage 1 ke. Selalu diorang terus ke sana Kuala Kelawar kan. Kita ke kanan.